Pada suatu hari, Izri dengan kucing Oyen tengah lepak sama-sama. Dan tiba-tiba Zul datang ke Izri dan cakap, "Woi, Izri alien! Diamlah Zul, lebih baik kau sap Azhan." "Azhan tu siapa?" Izri kata, Dah, aku nak lepak dengan kucing aku ni." "Dah lah, kau tu tak layan aku. Lebih baik aku pergi shopping dengan Azlan je senang." Tiba-tiba Izri nampak Sol jadi ayam serama. "Ha?" Pof! Lepas tu Izri dengan Oyen ternampak mesin basuh jiran dan merancang untuk mengambil mesin basuh itu. Woi Oyen, nak tak curi mesin basuh tu? "Ha? Siapa yang cakap dengan aku tadi?" Izri dengan Oyen lagi berjalan. Secara tiba-tiba ternampak animator lagi curi tulang. "Ha? Wah, dengan tulang ni bolehlah aku kasih tong sahur untuk makan. Biar dia tak ada lagi untuk menakutkan orang." Ish, curi tulang. Ternampak Nova jumpa diri dia yang lama. "Ha? Kau siapa? Apa sal kau ni macam aku Ke kau ni klon aku? Tapi kenapa kau ni macam diri aku di masa lalu? Dah kenapa abang aku pergi jumpa diri dia di masa lalu?" Lepas tu Izri nampak kucing Oyen naik basikal. "Ha? Itu bukan Oyen tadi ke?" Kucing tu accident. Tengok-tengok dah mati. Lepas tu kucing tu masuk dalam syurga. Kucing tu pergi mana? Dan seseorang terbang. Wih! Kucing terbang. Wih! Kambing tanduk Izri. Tiba-tiba kau jadi kucing. Apa? Tamat.